ataupun menyesuaikan pergerakan ataupun aksi watak, ya, terutamanya misalnya pergerakan di dalam rumah, di luar rumah ataupun di halaman rumah, supaya watak-watak itu bergerak. Dan begitu juga saya cuba menyarankan permainan kamera melalui beberapa scene supaya dapat menggantikan pergerakan watak yang statik. Kalau dapat banyak, bagilah aku sikit. Kita kongsi bersama. Apa salahnya? Tapi saya melihat skrip itu sepintas lalu, saya nampak Zakaria pandai mengambil bab-bab yang tertentu, pasal-pasal yang tertentu untuk dijadikan babak ataupun scene yang dramatik. Tak pelik ke? Apa yang peliknya? Yelah, bawa orang tua Ilya. Tak pelik jadi kulit dia. Saya tertarik pada naskah skrip yang telah disiapkan oleh saudara Zakaria, yang merupakan adaptasi daripada novel. Subjek penceritaan mungkin sama, tetapi pendekatan, saya nampak di sini pendekatan. Skrip drama TV dibuat untuk ditonjolkan di TV. Manakala novel kita terpaksa membacanya, dan kita terpaksa membayangkan di dalam kepala kita bagaimana rupa Sanggita, bagaimana rupa Mina, bagaimana rupa Durus. Tetapi di TV kita sudah ada pelakon, kita sudah ada siapa Mina, siapa Durus, siapa Sanggita. So tentunya pandangan saya dengan pandangan Zakaria dan juga pandangan Azizi terhadap subjek yang sama berbeza. Sanggita menunjukkan satu cerita yang sama sekali lari dari arus perdana rancangan-rancangan di TV. Sanggita cuba menunjukkan isu persahabatan dan mungkin juga percintaan orang tua yang berlainan, bukan saja berlainan kaum tetapi berlainan agama. Isu yang intipati ni lah yang saya nampak dari yang cuba ditunjukkan oleh saudara Azizi dan saudara Zakaria melalui skrip adaptasi ialah isu yang cuba ditunjukkan, bukan karakter Sanggita dan juga bukan Durus. Isu yang dicuba ditunjukkan oleh kedua-dua, maksud saya penulis asal novel ini, isu kemanusiaan, persahabatan. Itu yang cuba ditunjukkan, dan dalam nilai-nilai persahabatan ada nilai-nilai kasih sayang. Zakaria mengambil pendekatan yang bijak kerana menggunakan bahasa yang simple tetapi tepat, mempunyai struktur ayat yang ringkas tetapi tepat bermaksudnya untuk dicerna oleh penonton. Tetapi masalahnya ayat yang digunakan oleh Zakaria terlalu, walaupun simple, tetapi kalau kita tidak berfikir secara mendalam, kita tidak akan dapat intipati daripada dialog itu juga. So selain daripada dialog yang membantu bagi memudahkan penonton memahami cerita, permainan expression setiap karakter itu saya cuba tekankan di sini. Siapa dulu sebenarnya dan siapa Sanggita sebenarnya. Jangan buat gila lah kita. Kau tak ikut, kata balik. Jadi saya melihat Durus adalah manusia yang memang nak dikatakan sebagai manusia yang macam terlalu setia kawannya, setia kepada sifat kemanusiaannya. Itulah Durus. Dan di dalam Sanggita ini kita melihat bahawa Durus dan Sanggita ini, hubungan cinta mereka adalah satu hubungan yang kita lihat untuk mengisi jiwa antara satu sama lain. Mana hubungan ini diikat oleh satu rasa, iaitu rasa cinta kepada seni.
Itu yang saya melihat. Sebab bila kita kaitkan dengan Sanggita dia dengan tablanya, Jus dengan gambusnya, walaupun ini adalah simbolik kepada sesuatu dalam pengertian yang lain, tetapi kedali dari mata kasar, dari penglihatan mata kasar sendiri, kalau kita menilaikannya dia hubungan, kalau kita anggap dia hubungan yang perlu. Upah sapu sampah pun dah cukup untuk saya, Puan Gita. Kau ingat kau kuli ke? Macam itu, tak payah datang lagi lah. Dulu Wirhalal taruh ubat. Kau tak taruh ke? Ubat apa tu? Cakaplah. Dia penonton dia menilai siapa Sanggita sebenarnya. Rumah macam ni, kenapa Sanggita duduk rumah besar macam ni seorang diri? Dan kenapa Dorus selalu pergi ke sini? Kerana permainan eye contact antara Dorus dengan Sanggita. Tiada dialog. Tetapi cara dia melihat kedua karakter memberi cara kedua karakter ini berinteraksi pada saya. Itulah yang cuba saya beritahu kepada penonton lah. Muzik juga saya nampak tentu ada sebab Azizi memilih dua bentuk muzik berlainan. Satu tabla yang dekat memang permainan instrumen masyarakat India, dan juga gambus yang dekat dengan orang Melayu. Jadi ini yang saya nampak simbolize kepada kehidupan itu sendiri. Dan muzik ini yang menyatukan sebenarnya. Salah satu masalah besar saya hadapi untuk mengenal pasti pelakon yang sesuai untuk watak-watak Dorus dan juga Sanggita. So Ega Wali macam dia menyelesaikan masalah dari segi karakter memang sesuai. Pertama saya melihat karakter Sanggita dalam Narayana Skrip ini yang juga ditunjukkan oleh Azizi, saudara Azizi dan Zakaria. Kalau tipikal perempuan India, Ega Wali ni saya tengok menepati ciri-ciri ini. Umur dia sendiri, umur Ega Wali ni dah 70 tahun. Dia mempunyai talent bakat berlakon, tetapi masalah besar di sinilah penguasaan bahasa Malaysia. Kerana drama ni drama yang berbahasa Malaysia. Ada apa? Apa ni Gita? Sewa rumah. Sewa apa? Bukan Darus lah. Buat apa? Kan saya yang sewa rumah kita. Tak apalah, buat belanja. Macam kita karakter susah. Misalnya, semua orang tak boleh bikin. Mau kasih feeling natural. Kalau macam pelakon, natural. Ini cerita ni orang tua. Tapi orangnya dia cinta ke apa? Ini cara cinta dia. Ini pelakon ni jalannya lah. Mesti jalan. Orang pun ingat juga kita pun tak boleh bikin ini. Jadi karakter kesian sama dia, kesiannya karakter. Good story, very good story. Sanggita very good story. Sanggita tu dah tua. Tak ada siapa jaga dia. Dan kau pun sudah tua. Jagalah diri sendiri. Sudahlah. Saya pelakon sebagai watak Wirhalal. Karakter ada macam-macam, ada selepas hidup ada satu macam-macam lagi. Baru jadi dia atas ada businessman. Ada macam-macam. Kita kira banyak orang cerita pun ada boleh lah.